Eh! Hei! Pak Mat! Selama datang dekat sini. Sumpahlah Pak Mat, daripada Penang datang nak cari saya macam ni. Aduh, Pak Mat. Saya bukan apa Pak Mat. Saya macam saya fikir, macam saya cakap, saya takut sekarang ni saya kecewakan Pak Mat. Sebabnya macam ni, saya memang tak ada experience langsung, okey, nak buat jual-jual online ni semua. TikTok pun saya jarang main. Sebab saya rasa ramai lagi yang berkelayakan untuk buat kerja tu. Saya takut nanti tiba-tiba macam orang tak nak beli ke apa. Sekarang nanti Pak Mat salahkan saya, tim salahkan saya, syarikat salahkan saya, netizen pun salahkan saya. Saya tak naklah ambil risiko tu. Tak apa Kamal. Hang tak payah kisah. Hang kena cari pengalaman baru. Hang ada tim. Hang ada aku, hang ada tim. Kita buat sama-sama. Alah, company tak kisah pun. Pak Mat okey je. Rugi pun. Tak apa. Janji hang nak cuba. Ya Pak Mat, tak kisah rugi. Mana orang berniaga tak nak rugi? Nak rugi, mestilah nak untung. Tak apalah rezeki hang. Hang kena ambil pengalaman baru. Boleh. Aduh, okeylah. Tapi sure jangan nanti pusing-pusing tiba salahkan saya pula. Tak ada. Sure. Okey, nak buat bila kat mana? Hari Jumaat ni. Hari Jumaat. 28 November. Jumaat, jam 8 malam. 8 November, 8 malam. Kat mana? Tu nanti kami beritahu. Janji lah. Sini. Setuju. Sang. Tak payah. Setuju je. Boleh. Kita boleh. Cuba nanti ya. Cuba nanti Pak Mat 28 hari Jumaat pukul 8 malam, okey? Kita jual ayam. Jumpa kita jual ayam. Ya. Cepat Mat.